من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا يا ربنا سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت عليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ذاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة النساء ومن فتنة الدنيا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافنا من كل بلاء والوباء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان وفي كل زمن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم صلاتنا ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kuliah kita pada malam ini akan disampaikan Ustaz Dr. Siri Arifin.
Auzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimni ma jahiltu wa zakirni ma nasitu amma ba'. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Syiah, nazir masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah memberi kesempatan kepada kita bersama solat maghrib berjemaah. Seterusnya kita duduk sama-sama lepas maghrib untuk mendengar kuliah tazkirah maghrib pada malam ini. Moga-moga menambahkan ilmu kita, menjadi bekal amal-amal soleh kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat dikasihi sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian di bawah tajuk disiplin ilmu qiraat al-Quraniyah, ilmu berkaitan tentang bacaan Al-Quran, ilmu qiraat. Kita panas enjin balik bila sebut tentang qiraat, kita membahaskan tentang disiplin ilmu qiraat. Bila sebut qiraat ni biasanya dia akan merujuk kepada yang disebut sebagai qiraat 7, qiraat 10. Ada disebut sebagai qiraat 7, ada disebut sebagai qiraat 10. Dan biasanya dia akan sebut qiraat ni qiraat 7 ada ataupun qiraat 10, ada 7 yang kecil, ada 7 yang besar. 10 yang kecil, ada 10 yang besar. Ada kalau disebut qiraat 7 yang kecil itu ialah merujuk kepada qiraat daripada Tariq Asy-Syatibi, Sab'ah, qiraat Sab'ah, qiraat 7. Itu Tariq Asy-Syatibi. Kalau qiraat 10 dia merujuk kepada mungkin Tariq Asy-Syatibi dengan Durrah al-Mudiyah, ataupun merujuk kepada Tariq Thayyibatun Nashar. Jadi biasanya kita sebutkan qiraat ni terbahagi kepada dua. Dia ada yang kecil, dia ada yang besar. Dia ada disebut sebagai 10 yang kecil, ada 10 yang besar. Itu asasnya ilmu qiraat ini. Dan bila sebut ilmu qiraat ini, dia merujuk kepada imam qiraat. Siapakah dia imam qiraat? Disebut 10 ke 7 tu sebenarnya dia merujuk kepada imam qiraat. Kalau disebutkan imam qiraat itu ada 10. Yang pertama ialah Nafi', Imam Nafi', bacaan orang Madinah, Nafi' al-Madani. Dia ada 2 orang perawi dia, Qalun dan juga Warsh. Ini imam yang pertama. Imam yang kedua ialah Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ni ada 2 orang perawi dia, Al-Bazzi dan juga Qumbul. Bazzi dan Qumbul. Ya, itu imam yang kedua. Bacaan orang Mekah, Ibnu Katsir. Kemudian imam yang ketiga ialah Imam Abu Amru al-Basri. Bacaan orang Basrah di Iraq sana. Ada 2 orang perawi dia, Ad-Duri dan juga As-Susi. 2 orang perawi dia. Kemudian imam yang keempat ialah Imam Ibnu Amir Asy-Syami. Bacaan orang Syam. Ada 2 orang perawi dia, Hisham dan juga Ibnu Zakwan. Itu imam yang keempat. Kemudian imam yang kelima ialah Imam Asim. Imam Asim Al-Kufi. Asim Al-Kufi ni bacaan orang Kufah. Itulah bacaan yang biasa kita baca. Dia ada 2 orang perawi dia, Syu'bah dan yang kedua ialah Hafs. Hafs ni lah yang biasa kita baca sehari-hari. Maksudnya bacaan Quran kita ni ialah bacaan orang-orang Kufah. Dia punya riwayat dia sampai ke sana, kelima. Kemudian yang keenam ialah Imam Hamzah. Hamzah Az-Zayyad. Hamzah Az-Zayyad. Hamzah ni lah bacaan orang Kufah juga. Hamzah Al-Kufi. Dia 2 orang perawi dia, Khalaf dan juga yang kedua ialah Khalad. Ini bacaan orang Kufah. Dan yang ketujuh ialah Imam Al-Kisai. Al-Kisai juga bacaan orang Kufah. Al-Kisai Al-Kufi. 2 orang perawi dia, Abul Haris dan juga
Ad-Duri, Al-Kisai. 2 orang. So, ini 7 nama ni. Bila sebut qiraat 7 tu, maksudnya 7 orang imam. Daripada tariknya, tarik Syatibi. Tarik Syatibi, Al-Imam Syatibi yang meninggal 590 Hijrah. Kemudian, ini tarik 7 ni, dia merujuk kepada tarik Syatibi. Ni dia merujuk kepada Syatibi. Syatibi. Kemudian dia ada tambah 3 lagi imam. Sebab dia ada 10 kecil tu. Dia ada 7 tambah 3. 7 tambah 3. 7 tambah 3 jadi 10. Jadi 7 orang imam ni, 7 lah daripada tariqah Asy-Syatibi. Dia tambah 3 lagi imam. Ini imam yang ke-8. Imam yang ke-8 ialah Imam Abu Ja'far Al-Madani. Bacaan orang Madinah. Abu Ja'far Al-Madani. 2 orang perawi dia ialah Ibnu Jammas dan juga Ibnu Wardan. Ni bacaan orang Madinah. Abu Ja'far Al-Madani. Abu Ja'far ni merupakan guru kepada Imam Nafi' yang pertama. Cuma dia tak ada dalam senarai yang 7 itu. Okey. Kemudian imam yang ke-9 ialah Imam Ya'qub Al-Hadrami Al-Basri. Bacaan orang Basrah. Ini imam yang ke-9. Dia ada 2 orang perawi dia. Ruwais dan juga Rawh. Ruwais dan juga Rawh. Ni imam qiraat yang ke-9. Bacaan orang Basrah. Kemudian yang terakhir, imam qiraat yang ke-10 ialah Imam Khalaf Ashir. Khalaf. Yang nombor 10 ni imam Khalaf. Bacaan orang Kufah. Dia ni. Yang nombor 10 ni, Khalaf Ashir ni ada 2 orang perawi. Iaitu Idris dan juga Ishaq. Idris dan juga Ishaq. So kalau 7 ni tadi, Syatibi ni dia 7. Yang 3 lagi ni dia merujuk kepada Durrah Al-Mudiyah. Matan Durrah Mudiyah. Ni qiraat 3 lah. Qiraat 3. Dia merujuk kepada Imam Ibnu Jazari. Imam Ibnu Jazari dia buat satu matan. Nama dia Durrah Al-Mudiyah. Dia buat sebagaimana Imam Syatibi dengan 7 imam tu dia tambah lagi 3. Jadi 10. Ini 7 tambah 3 jadi 10. Ini disebut sebagai Asyarah As-Sughra. Qiraat 10 yang kecil. 7 yang kecil, Sab'ah. 7 yang kecil tambah 3 yang kecil jadi 10 yang kecil. Asyarah Sughra. Kecil ni dia merujuk kepada sanad. Dia sudut dia punya jalur tarik dia tu hanya satu jalur je. Kalau kita katakan sanad lah seorang satu jalur dia tu sampai kepada Nabi SAW. Jalur satu. Itu tariqah Asy-Syatibi. Jadi dia satu. Kemudian dia ada disebut sebagai Asyarah Kubra. Ni 10 yang besar ni. 10 yang besar. Yang besar. Asyarah Kubra. Asyarah Kubra, 10 yang besar. 10 yang besar ni merujuk kepada siapa? Tarik Tayyibah. Tarik Tayyibah. Jadi 10 ni apa dia? 10 orang imam. Orang yang sama. Start daripada Nafi' sampai nombor 7 ni. Orang yang sama. Kemudian tambah lagi 3 ni. Ini disusun oleh Imam Ibnu Jazari. Dalam matan dia Tayyibatun Nashar. Qiraat 10 yang besar. 10 orang yang sama. Cuma beza dia dengan yang kecil ni. Beza dari sudut tarik. Kalau 10 yang besar ni dia turuk dia banyak. Dia banyak dia punya turuk. Maksudnya setiap satu riwayat tu dia akan banyak dia punya jalur-jalur periwayatan dia. Menyebabkan wajah bacaan dia jadi bertambah. Contoh yang biasa saya sebut ialah contoh Mad Jaiz Munfasil. Contoh kalau tuan-tuan belajar tajwid hafz kan. Tuan-tuan belajar tajwid hafz ni. Mad Jaiz Munfasil dia. Kalau tarik Asy-Syatibi dia ada berapa harakat? Dia hanya ada 4 harakat saja. Mad Jaiz Munfasil. Ya ayyuhallazina amanu. Kan?
Itu mad jaiz munfasil. Ada 4 harakat aja. Cuma kalau kitab Taisir, dia nisbah kepada Syatibi juga, dia ada wajah 5 harakat. Dia panggil fuaid tawasud. Jadi ada 4 dengan 5 harakat. Mad jaiz munfasil. Tapi kalau Tariq Tayyibah, sama juga Hafs, dia ada wajah. Kalau sini dia ada 4 harakat. Paling kuat pun dia boleh naik sampai 5 harakat. Mad jaiz munfasil. Tapi kalau Tayyibah, dia ada 2 harakat. Dia ada 3 harakat. Dia ada 4 harakat. Dia ada 5 harakat. Itu beza dia. Satu je lah contoh. Mudah tuan-tuan nampak. Mad jaiz munfasil. Jadi kalau kita baca, tuan-tuan mengaji, baca mad jaiz munfasil dengan 2 harakat. Ya ayyuhallazina amanu. Maksudnya kita baca dengan Tariq Tayyibah. Asyarah kubra. Maka kita perlu tahulah dia punya syarat-syarat, kaedah, sistem bacaan daripada Tariq Asyarah Kubra, Tariq Tayyibah. Tapi kalau tuan-tuan baca yang standard biasa Syatibi 4 harakat, ya ayyuhallazina, maka itu Syatibi. Itu daripada Tariq Syatibi. Itu pentingnya kita tahu. Dia macam mazhab lah juga. Ada mazhab yang 4 harakat, ada mazhab yang 2 harakat kan. Jadi kita perlu tahu syarat-syarat dia semua supaya kita tak langgar. So bila sebut qiraat tu ada 10 yang kecil, 10 yang besar. Okey. Rangka dalam disiplin ilmu qiraat. Okey, kita ambil bacaan kita. Kuliah kita yang lalu, yang last ialah pada 13 lagi bulan 5 ni. Pada bulan lepas. Kalau kita tengok, kita masih membicarakan tentang qiraat Ya'qub. Imam Ya'qub ni ialah imam yang ke-9. Kuliah lepas kita dah ambil ni. Ni dah ambil. Kita ambil rawi dia yang pertama. Ini pada kuliah yang lalu lah. Ruwais kita ambil. Dan malam ni insya-Allah kita akan ambil rawi yang kedua. Rawh ni ialah rawi yang kedua bagi imam qiraat Ya'qub yang ke-9. Bacaan kita ni murid Tariq apa? Tariq Tayyibah. Tariq Tayyibah ni qiraat 10 yang besar. Asyaraku kubra. Okey, asyaraku kubra. Rawi dia yang kedua, Rauh an Ya'qub. Bacaan orang Basrah. Okey. Kita tengok surah Fatihah ni bagaimana dia baca. Okey. Yang pertama pada Al-Alamin. Al-Alamin yang pertama. Kita dah tanda sikit tu. Al-Alamin ni kat sini dia beza sikit dengan baca Hafs. Dia boleh baca dengan dua wajah. Alhamdulillahirabbil alamin satu, kemudian wajah yang kedua dia boleh baca dengan al-alaminah. Itu saya dah terangkan pada kuliah yang lalu. Dia sama. Ruwais dengan Rawh ni hampir sama. Sedikit dia ada beza. So pada alhamdulillahirabbil alamin kita akan baca dia 2 kali. Pertama al-alamin, wajah kedua dengan wajah disebut saktaha. Dekat sini disebut istilah dia saktaha bil khilaf. Maksudnya dibaca dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada ujung dia nah. Itu nama dia saktaha bil khilaf. Bil khilaf maksudnya dua wajah. Al-alamin boleh al-alaminah. 2 wajah ada. Okey. Itu tempat yang pertama. Kemudian yang kedua ialah pada Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Dekat sini. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini tempat khilaf yang kedua. Yang kedua dekat sini bagi Rawh an Ya'qub dia baca dengan nama istilah dia idgham kabir. Apa dalil dia? Waqila an Ya'qub ma libni ala. Waqila an Ya'qub ma libni ala. Dalam matan Tayyibah disebutkan bahawa Imam Ya'qub ni Imam Ya'qub sebenarnya dia baca sebagaimana Imam Abu Amr al-Basri. Abu Amr al-Basri dia baca dengan idgham kabir. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin dengan 3 wajah. Dia Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahim itu Ar-Rahim ha ya mim. Ada ya kat sini. Ar-Rahim Maliki. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Maliki. Dia isbat alif. Dia baca dengan Ar-Rahmanir Rahim. Hi dekat sini boleh 2 harakat. Boleh 4 harakat dan juga boleh 6 harakat. Kemudian dia masuk sabdu atas mim. Kan? Jadi dia baca itu dengan 3 wajah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau 2. Ar-Rahmanir Rahim. Itu yang 2 harakat. Itu dengung pada mim.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu 2 harakat. Kalau 4 harakat, Ar-Rahmanir Rahim. Itu yang 2 harakat. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. 4 harakat. Kalau 6 harakat, Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Itu nama dia idgham kabir. Mim, apabila mim bertemu dengan mim. Dia. Mim bertemu dengan mim. Wadunakal idghamal kabira wa qutubuhu Abu Amrin al-Basri fihi tahafala. Itu dalam Syatibi. Kalau matan dalam Syatibi. Okey. Cuma ini kita sebut dalam Thayyibah. Dalam Thayyibah. Dalam Thayyibah kata Al-Imam Ibnu Jazari, izal taqa hattan muharrakani mislani jinsani muqaribani adghim bi khulfi duri wasusi ma. Disebutkan. Itu bagi Abu Amru al-Basri dalam matan Thayyibatun Nasyah. Cuma dekat sini kita bahaskan tentang Ya'qub. Ya'qub ni kata Al-Imam Ibnu Jazari, dia kata waqila an Ya'qub ma libni ala. Maksudnya Ya'qub ni dia follow Abu Amru al-Basri. Dia baca dengan idgham kabir. Itu yang kedua kat situ. Kemudian ihdinas siratal mustaqim dia baca dengan sad. As-sirat ni dia tak ada. Dia baca dengan sad. Dia baca dengan sad. Maliki Yaumiddin isbat alif. Maksudnya dia baca dengan Maliki Yaumiddin macam kita biasa. Cuma bila dia wajah dia baca dengan wasal tu, dekat dia ada idgham kabir. Okey. As-sirat dia baca dengan sad. Sama ada yang alif lam, yang ma'rifah ataupun yang nakirah. Dengan huruf sad. Berbeza dengan ruwais. Ruwais dia baca dengan sin. Macam kuliah kita yang lalu, ni kuliah kita yang lepas. Yang lepas ni dia baca dengan sin. Sin dengan khilaf. Itu bagi Ruwais. Rawi Ya'qub juga. Tapi ini kita ambil Rauh. Rauh dia tak ada wajah sin. Dia hanya baca dengan huruf sad. Kan? Okay. Kemudian pada alaihim, dia memang baca alaihum. Ni maksudnya 2. Kemudian sini jadi yang ketiga. Yang ketiga dia baca dengan alaihum. Alaihum tu dia baca dengan dhammah. Ha tu dia baca dengan dhammah. Alaihum. Okey. Alaihum. Apa dalil dia? Alaihimu ilaihimu ladaihimu bi dhammi kasril ha'i zabyun fahimu. Dha ni ialah Ya'qub. Kat sini kau tengok matan ni. Dha ni Ya'qub. Jadi Ya'qub tu dia merangkumi Ruwais dan juga Rauh. Dia baca dengan alaihum dengan dhammah ha. Okey. Alaihum yang pertama dan juga alaihum yang kedua. 3 sini 4. Kemudian yang terakhir pada waladhdallin, ni yang kelima lah. Waladhdallin dia baca dengan waladhdallin, ada wajah dengan waladhdallinah. Sama juga dengan al-alamin. Waladhdallinah. Dia ada sakta ha' wal ba'du naqal bin nahwi alamina mufuna, kata al-Imam Ibnu Jazari. So dekat situ sakta ha' dia ada 2. Kalau dekat sini dia ada sebanyak 5 tempat khilaf. Kita boleh nampak sekali lalu gitu. Pada idgham kabir tu ada 3 wajah. Ini bacaan Rauh an Ya'qub. Okey. Okey, saya baca tuan-tuan ikut kat belakang. Okey, kita ambil bacaan Rauh an Ya'qub daripada Tarik Thayyibah. So kita ambil 2 wajah sekali. Kita ataf wajah yang pertama kemudian wajah yang kedua. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita ambil wajah saktaha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, ayat 2 dengan ayat 3 kita sambung. Sorry, ayat 3 dengan ayat 4 tu kita sambung. Mula kita ambil wajah 2 harakat dulu. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin.
الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Okay, kita ambil wajah 4 harakat pula. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Tak masuk dekat mim tu. Dia tak apa cantik sikit kan. Gegar dia punya kelas dia kan. Dekat mim ni dia ada sabdu atas mim ni, dia wajibul gunnah. Jadi kena dua harakat dekat sini. Dekat sini kita ada 2, 4, 6. Dekat sini kita ada 2, 4, 6. Dekat mim ni dia memang standard, memang kena dua harakat. Kita ambil wajah 4 harakat sekali lagi. Maksudnya 4, kemudian dia ada 2 dekat mim. Jadi 6 kat situ. Saya tengok. Kita ambil yang 4 harakat. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Itu wajah 4 harakat. Okey, kita ambil wajah 6 harakat pula. Okey, 6 dekat mat pada hi tu, kemudian tu dia 2 harakat. Jadi 8 ya. Okey. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kami ataf wajah yang kedua dengan saktah ha. Ghairil maghdubi alaihim wala الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. So habis bacaan Rauh an Yaqub daripada tarik Tayyibah Syarah Kubra. Kita ambil semua wajah dia, ataf dua wajah. Okey, kita baca sekali lagi, kita ambil wajah yang khilaf, yang berbeza dengan Hafs. Maksudnya Al-Alamin kita ambil dengan Al-Alaminah. Ar-Rahmanir Rahim kita baca dia dengan wajah 6 harakat. 6 harakat, ambil paling panjang itu idgham kabir. Kemudian madikamiddin. Kemudian alaihum, dua-dua alaihum waladhallinah. Kita ambil wajah yang khilaf, berbeza dengan Hafs. Okey, saya baca, tuan-tuan sama ikut kat belakang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Ar-Rahmanir Rahim.
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Maksudnya kalau bacaan kita dalam solat kan biasanya kita tak ulang lah. Dia kalau kita belajar ataf, maksudnya untuk kita belajar wajah bacaan, kita ambil satu, kita ulang yang kedua, ulang wajah yang ketiga bila dia banyak wajah. Tapi kalau kita baca dalam solat, biasanya kita ambil satu wajah aja. Kita baca terus di satu wajah. Wajah ambil 6 harakat dengan saktaha, semua saktaha kita baca selaras. Okey, kita baca sekali lagi, baca sama-sama. Saya baca, tuan-tuan ikut sekali dengan saya. Kita baca sekali lalu dengan wajah saktaha, kemudian idgham kabir dengan 6 harakat alaihum. Okey. Sama-sama baca saya sekali lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Dia tak ada aminah, tak ada tu tak ada. Tambah aminah pula ujung dia tak ada Okey, dia sampai situ. Okey, habis kat situ. So habis dah kita ambil imam qiraat yang ke-9 Imam Ya'qub, dua-dua rawi dia, Ruwais, dan juga malam ni kita ambil Rawh daripada Tariq Tayyibah Asyaraku Kubra. Terusnya kita ambil imam qiraat yang ke-10. Imam qiraat yang ke-10 ialah Khalaf Asyir. Ini imam qiraat yang ke-10. Rawi dia ada 2 orang. Yang pertama ialah rawi pertama, nama dia Ishaq. Ishaq ni rawi yang pertama kepada Imam Khalaf Asyir. Daripada Tariq Tayyibah. Tariq Tayyibah ni 10 yang besar lah. Kita baca qiraat 10 besar. Apa beza dia dengan bacaan Hafs? Dan bacaan Imam Khalaf Asyir ni dia sama dengan bacaan Hafs. Dia tak ada beza. Dari sudut Maliki Yaumiddin, dia baca dengan Maliki Yaumiddin. Isbat alif. Dia kata Maliki nal zillan rawa. Kata Al-Imam Ibnu Jazari. Dalam matan Tayyibah. Dia kata nal zillan rawa. Nal ni Asim dekat sini. Za ni ya. Ya'qub ni Rawa. Rawa ni siapa dia? Rawa ialah Kisai dan juga Khalaf Asyir. Maksudnya Asim, Ya'qub, Kisai dan Khalaf Asyir, 4 imam ni dia baca dengan Maliki Yaumiddin. Maksudnya tuan-tuan, daripada 10 imam qiraat hanya 4 aja yang baca dengan Maliki Yaumiddin. Lagi 6 dia baca dengan Maliki Yaumiddin. Maksudnya kalau kita nak tengok majoriti, lagi banyak baca dengan Maliki Yaumiddin daripada dengan Maliki Yaumiddin. Tu nampak beza. Tapi kita keseluruhan orang biasa baca dengan Maliki Yaumiddin. White House lah. Kalau tuan-tuan pergi sebelah Maghribi sana kan,
sebelah Tunis dia orang baca dengan Qalun, dia baca dengan Warsh. Itulah baru kita nampak beza. Maksudnya daripada 10 orang imam tu 4 aja yang baca dengan Malik Yaumiddin. Baki lagi 6 dia baca dengan Malik Yaumiddin. Okey, so bagi Khalaf Ashir ni dia baca isbat alif Malik Yaumiddin. Kemudian bagi bacaan As-Sirat dia baca dengan Sad juga. Dia termasuk dalam Al-Baqun. Dia tak termasuk dalam yang baca dengan Ishmam ataupun baca dengan Sin. Kata Al-Imam Ibnu Jazari, dia kata As-Sirata ma'sirata zin khulfan wala kaifa waqa' wasadaka zai dhafal awalu qif. Jadi tak termasuk dalam matan Tayyibah. Ya, maksudnya Khalaf ni termasuk dalam Al-Baqun. Kemudian pada alaihim dia baca dengan alaihim juga. Dia tak termasuk dalam Hamzah yang baca dengan Hamzah dan Yaqub yang baca dengan alaihum. Dia termasuk alaihim. Alaihimu pun tak ada silah mim jamak. So dia baca bacaan dia sama macam bacaan kita yang biasa. Okey, saya baca, tuan-tuan ikut kat belakang. Ini bacaan kita biasa. Bagi rawi yang pertama, iaitu Ishaq daripada imam yang ke-10 Tariq Tayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. So, rawi yang pertama Ishaq, bacaan dia sama. Okey. Kemudian kita pergi yang terakhir, nombor 20. Ni Idris. Ini rawi yang kedua daripada Imam Khalaf Ashir 10. Imam yang ke-10 Khalaf Ashir, tarik Tayyibah. Tayyibah Asyarah Kubra, 10 yang besar. Okey, apa beza bacaan dia? Bacaan dia sama juga. Sama juga dengan bacaan Hafs, tak ada beza. Malik Yaumiddin, As-Sirat dengan Sad, alaihim juga ada bacaan alaihim. So jenis bacaan kita ni, kalau kita belajar qiraat, nama dia bacaan ifrad. Ifrad ni bacaan satu. Kita ambil satu rawi. Kita mula daripada imam yang pertama Nafi' itu. Yang pertama Imam Nafi', 2 orang rawi. Imam yang kedua, yang ketiga. Ni kita dah imam yang ke-10 dah ni. Rawi yang kedua, imam yang ke-10. Maksudnya 20 riwayat kita baca. Ni yang terakhir. Tarik dia, Tarik Asyarah Kubra. Tarik Tayyibah. Kita dah hampir yang akhir dah kat sini. Bacaan, jenis bacaan dia ifrad. Satu. Dia ada satu lagi bentuk bacaan. Nama dia bacaan jamak. Kalau bacaan jamak tu kita longgok beberapa bacaan. Itu agak complicated sikit. Ini bacaan ifrad. Okey, kita ambil bacaan ni yang terakhir ni. Bacaan ifrad. Biasa juga bacaan kita yang biasa. Tak ada beza. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Ya, alhamdulillah. Habis dah kita baca. Bermula daripada Tariq Asy-Syatibi, 7 orang imam, habis kita baca 14 rawi. Kemudian kita dah masuk lagi 3 imam daripada Tariq Durrah Al-Mudiyah, 6 rawi lagi. Itu Asyarah Sughra, kita dah habis. Dan kita dah habis juga daripada Tariq Tayyibah, Asyarah Kubra, 10 qiraat yang besar bagi surah Al-Fatihah. Semua kita dah baca riwayat tu satu-satu dengan dalilnya, dengan wajah bacaannya. Alhamdulillah, habis dah surah Al-Fatihah. Cuma seterusnya kita akan masuk. Ni yang kita belajar ni, ini semua yang mutawatir. Mutawatir maksudnya yang boleh dibaca bawa dalam solat. Dia qiraat ni dia ada 2 je yang besar. Satu mutawatir, selain mutawatir dia ada syazah. Kan? Yang mutawatir ni maksudnya yang boleh baca dalam solat. 2 kita belajar boleh dibaca kuat. Itu yang mutawatir. Ada satu lagi yang syazah. Okey, kita nak masuk yang kedua pula ni, yang syazah. Syazah ni kita boleh belajar. Belajar, kita faham wajah-wajah dia, tapi tak boleh baca dalam solat. Kalau tuan-tuan baca dalam solat, dia merosakkan kita punya solat. Dia bukan wajah yang mutawatir. Okey. Okey, kita masuk riwayat syaz. Syaz ataupun syazah dalam bacaan Al-Quran. So, kita akan tengok surah Al-Fatihah. Surah Fatihah. So, rukun bacaan Al-Quran. Dia biasa rukun bacaan Quran ini, dia ada 3 rukun. Ni kita ingat balik. Sebab bila kita nampak ada mutawatir, dia ada syazah, maksudnya kita kena tahu rukun bacaan Quran. Rukun bacaan Quran ni dia kena ada 3. Dia ada 3. 1 dari sudut bahasa Arab, 2 dari sudut resam Osmani, 3 dari sudut sanad. 3 tu. 3 perkara itu disebut oleh Al-Imam Ibnu Jazari dalam Thayyibatun Nasyar. Dia kata kullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana li rasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwal qur'anu fa hadhihi thalathatu al-arkanu. Wa ma yakhtallu ruknu thabiti syuzuzahu law annahu fi sab'ati. Dan matan dia sebut itu. So 3 dari sudut bahasa Arab, 2 resam Osmani, ketiga dia ada sanad. Itu baru dia jadi Quran. Maksudnya syarat untuk jadi Quran, boleh baca mutawatir dia kena ada 3. Maksudnya Quran tu dia kena perlu bahasa Arab yang pertama. Kedua, dia mesti resam Osmani. Maksudnya Quran yang ditulis pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan itu, yang ditulis dengan resam, disebahkan kepada zaman Sayyidina Uthman, resam Uthmani itu. Maka yang tu yang dipakai. Sebenarnya Quran tu mula turun, start daripada Mekah sampai ke Madinah. Memula Quran tu diturun dengan satu wajah aja, satu bentuk qiraat. Kemudian Nabi minta Allah Ta'ala bagi Jibril suruh banyak hadis tentang qiraat 7 tu. Maka dia jadi banyak wajah dengan 7 qiraat sampai Madinah. Kemudian banyak tu sebab apa nak meraihkan wajah-wajah bacaan dengan lahjah, memudahkan. Unzila al-Quran ala sabati aruf faqra'u ma tayassara minhu. Turun dengan 7 huruf tu untuk memudahkan bacaan. Tapi kemudian dia daripada 1 dia jadi 7, kemudian lama-lama dia menguncup balik. Menguncup balik. Maksudnya bila Nabi nak wafat, tahun akhir tu berlakunya Ramadan yang akhir tu Nabi khatam 2 kali dengan Jibril. Masa tu dia dah Zaid bin Sabit, dia salin dah. Jibril datang duduk, dia salin. Itu dia dah 1 mengurangkan. Wajah bacaan tu dah kurang. Zaman Abu Bakar salin lagi. Masih ada 7 tu. Dalam zaman Sayyidina Uthman. Zaman Abu Bakar. Zaman Sayyidina Uthman dia
dia kumpulkan, dia jadi kurang lagi. Hanya lahjah Quraisy saja. Itu yang kata Uthman bin Affan, dia kata idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Sabit fi syai' min al-Quran faktubu bi lughatil Quraisy. Apabila kamu, dia ada beberapa orang tukang penulis Quran, kata Sayyidina Uthman, kalau kamu khilaf dengan Zaid bin Sabit, Zaid ni jadi ketua. Kalau kamu khilaf dengan Zaid bin Sabit fi syai' min al-Quran, nak tulis ni wajah yang mana satu, kata Uthman, kamu uktubu bil lughatil Quraisy, tulis dengan bahasa Quraisy. Fa innal Quran nuzila bil lughatihim, kerana Quran tu turun dengan bahasa Quraisy. Tu menyebabkan dia punya wajah-wajah yang lain tu dia jadi hilang. Jadi kurang. Tu dia punya penanda aras lah. Dia kurang wajah tu. Sebab itu Abdullah bin Mas'ud yang dihantar ke Kufah pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, dia masih baca wajah-wajah yang lain. Maksudnya bukan kita katakan yang lain tu dia salah. Cuma syarat untuk baca Quran ini, dia kena ada 3. Resam tu resam Uthmani. Resam Uthmani apa yang ditulis pada mushaf yang dihantar ke Kufah, Basrah, Syam, Maki, mana ni ada 5, 6 kota-kota besar pada ketika itu. Tu dari sudut resam. Maka yang lain tu ada yang ada sumber-sumber dia, mushaf sahabah. Kemudian syarat yang ketiga ialah sah sanad. Bila sah sanad tu fahuwal Quran. Maksudnya setiap sesuatu yang kita baca tu memang ada susu galur dia bacaan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita baca Tariq Syatibi, Tariq Durrah, Tariq Taibah, semua tu memang ada susu galur dia sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia sifat dia mutawatir. Habis tu. Tu 3 rukun tu kena clear. Kalau jatuh salah satu rukun tu, maka dia akan jadi syazah. Lepas ini kita akan masuk syazah. Kita pergi laluan untuk azan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Muslimin muslimatin hadirin yang kasih sekalian, alhamdulillah pada malam ni kita dapat selesai kita baca semua imam qiraat daripada qiraat yang Tariq Asy-Syatibi, Tariq Nurul Al-Mudiyah dan juga Tariq Thaibah. Dan malam ni kita habiskan tadi iaitu kita ambil riwayat Rauh daripada Imam Yaqub Tariq Thaibah. Kita nampak dah bacaan dia ada al-alamin, al-alaminah. Kemudian dibaca dengan alaihum waladdalinah. Ada beberapa wajah kita dah habis. Maksudnya habis semua. Kemudian kita ambil imam yang terakhir iaitu Imam Khalaf Ashir. Imam yang ke-10 daripada Tariq Thaibah. Jadi apa beza dia? Kalau Imam Khalaf Ashir tu dia tak ada beza. Sama ada Idris dan juga Ishaq. Dia ada dua rawi dia. Idris dan juga Ishaq bacaan dia sama. Macam bacaan kita biasa Hafan Asim. Itu imam yang ke-10. Habis 20 imam, 20 riwayat daripada Tariq Thaibah. Kemudian kita masuk kepada Syazah. Maksudnya dah habis. Yang mutawatir, kita berkenalan pula. Qiraat ini dia ada yang disebut sebagai yang Syazah. Yang boleh dibaca dan solat, ada yang tak boleh. Dan kita berkenalan. Ingat balik rukun-rukun qiraat, dia ada 3 rukun utama. Rukun qiraat ada 3 utama, iaitu dari sudut bahasa, kena bahasa Arab Quran itu. Kedua dia katakan dengan rasam Uthmani, dan yang ketiga dia kata sah sanad. So 3 ni dia kena ada. Ada 3 ni baru sesuatu itu dia jadi Quran. Dan kalau andai kata Imam Ibn Jazari, kalau jatuh salah satu rukun yang 3 ni, maka dia akan jadi syazah. Lagi syazah, maksudnya tak boleh baca. Sama ada mungkin kita jumpa, kalau kita sebutkan qiraat yang 7, imam yang 7 tu, ada juga sebenarnya dalam imam yang 7 tu riwayat yang syazah. Nanti saya akan tunjukkan. Dan kita akan, lepas ini kuliah akan datang, kita akan masuk 4. Dia ada 4 orang imam yang syazah. Imam syazah yang masyhur, yang orang kata qiraat 14. Dia ada qiraat 7. Qiraat 10 ada qiraat 14. 14 tu dia campur 4 yang syazah. Itu kita akan masuk kuliah akan datang. Lepas tu kita akan tengok surah Al-Fatihah. Dia ada sekitar lebih kurang dalam 80 wajah syazah itu. Kita akan huraikan pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahuma fina wa la ma'na wa lam yattabi'una syaqiyya wa lam matruda wa lam mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. Luruskan saf, rapatkan saf, penuhkan saf di hadapan. InsyaAllah saya akan bawakan riwayat Qadun. Sallillahi ta'ala wa salli. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.